Ni sikit complicated minta maaf kalau yang terasa kena pula. Zakat hukumnya dari apa? Wajib. Maka bila kita capai satu angka, duit kita tu cukup, wajib bagi zakat. Ini adalah ingatan kita kepada orang-orang susah. Tapi kalau dah bagi zakat, perlu ke bagi ke wakaf? Tak wajib. Maksudnya tak apalah. Bila tak wajib, maksudnya tak berdosa lah tak bagi. Cuma nak tak pahala. Sunat ni apa maksud sunat? Sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Maka orang yang tak buat wakaf, orang yang tak buat untuk berinfak di jalan Allah selain pada zakat, orang ni rugi. Rugi apa? Rugi pahala, rugi peluang nak masuk syurga, rugi untuk diampunkan dosa. Maka nak ke kita jadi orang rugi? Tak mau kan? Maka walaupun nak bayar zakat, banyakkan wakaf. InsyaAllah. Berwakaf ni bila-bila masa, tanpa perlu tunggu waktu tertentu macam zakat. Zakat kan ada waktu tertentu dia. Bila kita rasa nak berwakaf, berwakaf. Malam, siang tak ada masalah, berwakaflah kerana Allah. Ini sikit complicated minta maaf kalau yang terasa kena pula. Sebab terlampau banyak wakaf swasta sekarang. Bukan saya kata tak bagus, bukan saya kata dong jahat. Tapi banyak sangat kes wakaf swasta, bila mereka kutip wakaf swasta, orang yang menguruskan tu meninggal dunia, akhirnya duit wakaf itu ataupun bangunan wakaf tu jatuh kepada orang lain. Maka kena berwakaf dengan badan yang dilindungi dengan akta dan undang-undang. Maka saya nak seru, berwakaflah dengan badan berwajib, Majlis Agama Islam. Dan kali ini nak promote Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Boleh pergi ke kaunter ataupun boleh pergi ke laman web www.mains.gov.my. Faham? Nak pahala? Wakaf sekarang dengan MAENS.